Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast kita iaitu Forensik Al-Quran, meneliti ketelitian di sebalik setiap mushaf. Okey, bersama saya lagi Raja dan juga rakan hos saya Jannah serta barisan panel kita yang masih sama iaitu Ustaz Taki dan juga Prof Nazir. Okey, kalau kalau sebelum ni kita dah bedah tentang ijaz, tentang sains dan pemikiran kritis kan? Betul. Jadi kita nak bawa perbincangan ni kalau boleh lebih jauh. Kalau taklah jauh sangat. Saya pun tak mampu nak jangkau. Kita nak bawa ke satu dimensi yang sangat dekat dengan realiti hidup sekarang. Iaitu Al-Quran dalam era moden. Kalau kita tahu sekarang kan kita sekarang banyak guna AI kan. Banyak AI apa? ChatGPT, Gemini macam-macam lagi kan. Copilot macam-macam. Lagi-lagi student memang itulah kegunaan dia sebenarnya. Okey. Jadi betul, kita nak tengok sejauh mana mukjizat Al-Quran ni dapat memandu kita untuk kita mendepani cabaran era digital sekarang. Jadi saya nak mulakan perbincangan ni untuk bertanya kepada Prof lah. Okay. Saya nak ajukan soalan ni. Kan Prof kan selalu bawa idea iaitu dari Iqra ke inovasi, betul tak? Jadi macam mana budaya membaca, berfikir dan bertanya soalan yang ditekankan oleh Al-Quran boleh melahirkan lebih ramai pencipta teknologi dan juga penyelesai masalah? Silakan Prof. Baik. Kalau kita tengok di sekolah, kita diajar bagaimana menjawab menjawab soalan dengan betul. Kita diajar daripada cikgu bertanya, kita jawab. Itu memang dah terbiasa sejak dulu lagi. Namun seharusnya yang kita lebih tekankan adalah mengajar pelajar atau murid kita untuk pandai bertanya. Namun itu tidak kurang berlaku. Yang berlaku kita tanya, dia jawab. Sebab tu sampai hari ini bila kita masuk dalam satu dewan kuliah ke apa, bila ditanya ada soalan semua diam. Faham. Kalau ditanya dia orang boleh jawab. Tapi kalau tanya ada soalan, mereka akan diam. Kalau kita tengok suatu keputusan atau suatu inovasi yang hebat hadir daripada keputusan yang hebat. Setelah keputusan ataupun perbincangan tu mendapat satu keputusan, maka terciptalah satu inovasi yang hebat. Keputusan tu datang pula daripada maklumat yang hebat, maklumat yang betul yang dapat. So maklumat yang betul ni dapat daripada mana pula? Dapat daripada soalan yang hebat. Maknanya apabila kita bertanya betul, kita akan dapat. Sama macam AI. Kalau kita pandai bertanya dengan AI, maka kita akan dapatlah. Kalau kita tak pandai bertanya, maka kita akan dapat yang paling basic saja. Sebab tu hari ni orang ajar banyak kelas-kelas AI ni untuk menghasilkan prompt, bijak menghasilkan prompt. Maknanya pandai bertanya kepada AI tu agar kita boleh dapat maklumat yang lebih spesifik, lebih berkualiti daripada hanya tanya soalan yang basic saja. So sama juga di mana saya membawa dari Iqra ke inovasi tu, nak mengajar generasi kita apa yang nak diiqrakan. Seperti mana saya awal tadi, Iqra lah ayat yang tertulis yakni Al-Quran, dan Iqra lah ayat yang terbentang yakni alam. Sebab dengan melihat kedua-dua ilmu yang Allah yang turunkan kepada kita dan juga yang Allah jadikan untuk kita ni, di situlah nanti kita insya-Allah kita boleh mencipta sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada ramai manusia. Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri banyak manfaat kepada manusia yang lain. Contoh mudah aja. Apabila kita Iqra tentang langit dan kita merasakan penciptaan langit itu hebat, maka yang menciptakan langit itu maha hebat. Apabila kita belajar tentang lautan dan kita merasakan penciptaan lautan ini sangat dahsyat, maka sang pencipta lautan itu maha dahsyat. Itu yang kita nak tanam kepada generasi anak muda kita hari ini, supaya mereka apabila mengkaji, mereka melihat di negara-negara maju hari ini, ketika mana mereka nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang ramai ataupun manusia, mereka mencari satu solusi. Dan solusi itu mereka cari daripada mana? Daripada alam, daripada haiwan, daripada tumbuh-tumbuhan. Kerana pada segala makhluk ciptaan Tuhan ini, Allah dah ciptakan bagaimana mereka untuk hidup dan bagaimana mereka berfungsi. Dan di situlah ilmu Allah yang kita boleh dapat, yang kita boleh capai melalui segala makhluk ciptaan Tuhan. Ambil contoh,
Seperti mana bullet train di Shinkansen Jepun. Setiap kali bullet train tu masuk dalam terowong, dia akan memastikan mampatan udara secara mendadak. Dan akhirnya dia tertolak keluar ke muncung terowong yang satu lagi, menghasilkan letupan boom. Letupan yang kuat itu mengakibatkan cermin kenderaan atau cermin kereta yang berdekatan dengan terowong itu pecah atau retak. Ketua jurutera dia diminta untuk selesaikan hal ini, namun dia, oleh kerana dia peminat burung, maka dia lihat gelagat seekor burung. Burung pekaka kalau bahasa Indonesia dia. Kalau dekat kita ni dekat-dekat burung raja udah. Berwarna biru, pernah kenal? Pernah. Dia bila mana dia melihat gelagat burung itu ketika masuk ke dalam air, tidak menghasilkan percikan air. Dan dia mengkaji apa kelebihannya. Sebenarnya rupanya bentuk aerodinamik paruh raja udang tu menjadikan dia tidak berlaku percikan air tu. Lalu diubah suai kepala kereta api tu agar seperti mana burung paruh raja udang itu yang begitu panjang. Kalau kita tengok bullet train sekarang panjang-panjang kan. Ada orang tanya kenapa panjang? Mungkin kalau accident driver tak mati. Bukan. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia nak mengurangkan bunyi bising tadi tu dan juga menjimat tenaga elektrik. Bayangkan negara maju seperti Jepun untuk menyelesaikan masalah tu mereka kembali kepada ciptaan Tuhan, kepada nature balik. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jasiyah ayat yang keempat, di mana Allah kata di situ, dan pada kejadian diri kamu sendiri serta pada kejadian segala binatang yang dibiarkannya juga terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini. Siapa orang yang yakin dan percaya? InsyaAllah kitalah orang tu. Jadi seharusnya kalau negara Jepun yang mana lebih maju daripada negara kita untuk menyelesaikan masalah mereka itu dengan melihat alam ciptaan Tuhan, tentulah kita negara membangun jauh lagi patut kita tengok. Lagi banyak yang kita perlu tengok untuk kita selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Yang ni yang saya lihat dari Iqra ke Inovasi, membaca ayat tertulis Al-Quran dan membaca alam. Ayat ada mensuruh kita lihat sesuatu, maka kita lihat. Satu lagi cerita, boleh panjang sikit kot. Boleh. Cerita di mana pada awal penciptaan pembinaan bangunan pencakar langit. Pada awal pembinaan menara pencakar langit ni, Paris. biasanya di Jerman. Kalau kita tengok, biasanya dinding bangunan pencakar langit ni daripada apa? Biasanya Besi. bukan, itu tiang. Dindingnya. Dinding ni daripada kaca. Kenapa kaca? Sebab supaya boleh lihat pemandangan di luar. Kalau dah batu macam ni nak nampak apa kan? Dia nak kita lagi tinggi bangunan tu, macam menara KLCC atau menara 118 tu, lagi besar pemandangan kita boleh nampak, lagi cantik. Namun pada awal pembinaan bangunan itu ribuan burung mati langgar cermin tersebut. Sebab burung tak tahu tu cermin. Dan jurutera dia diminta untuk selesaikan hal inilah. Dia pun tak tahu macam mana nak selesaikan. Cuma dalam perjalanan pulang tu, dia lihat gelagat seekor burung terbang, lalu burung itu seakan-akan mengelak sesuatu yang dia pun tak nampak. Dia pergi dekat dengan tempat tu, baru dia nampak sarang laba-laba. Yang burung nampak, kita manusia tak nampak. Rupanya inilah maha bijaksananya Allah pencipta langit dan bumi, memberi kelebihan kepada sarang laba-laba itu, boleh memantulkan ultraviolet yang burung boleh lihat. Kita Mata manusia tak nampak. Sebab tu kita boleh jalan lekat sarang laba-laba kat kepala, sebab tak nampak. Serangga tak nampak, sebab tu dia lekat kat situ. Tetapi burung nampak. Apa tujuan dia? Agar sarang laba-laba yang baru siap dibina kan, habis tender semua kan, tiba-tiba burung langgar, berkecai sarang laba-laba. Dah kena buka tender baru pula kan, nak buat sarang kan. Jadi burung tak akan lekat, burung dia besar, dia akan menyebabkan sarang tu pecah. So akhirnya ketua jurutera ni buat cermin itu pada pandangan manusia biasa nampak kosong. Namun pada pandangan burung dia nampak corak seperti sarang laba-laba. Sebab tu burung hari ni dah tak langgar dah cermin. Sebab dia nampak keadaan tersebut. Meniru ciptaan Tuhan. Keunikan dan kelebihan. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Jasiyah tadi. Pada kejadian diri kamu sendiri dan pada segala binatang yang dibiarkannya. Terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini. Jadi saya melihat sudah sampai masanya kita membaca ayat yang tertulis Al-Quran dan juga membaca ayat yang terbentang, yakni alam. Sebab di situlah letaknya kunci tamadun yang kita idam-idamkan. Itu sebagai penerangan tentang tadi itu. Jadinya macam Prof cakap, untuk kita dapatkan jawapan yang hebat, kena dari soalan yang hebat lah kan. Ya, betul. Dari punca dia lah kan. Betul. Macam sekarang, zaman sekarang ni, kitab Al-Quran tu kita anggap hanya kitab bacaan je.
Tapi kita tak anggap pun sebagai panduan hidup kita. Selalu kita pandu hidup kita macam tanya GPT. Kalau sakit perut macam mana, apa ubat dia, macam gitulah kan. Kita selalu tanya gitu-gitu Betul. Saya tertarik dengan ayat tu, seperti mana dalam Al-Quran yang menyebut tentang dua ayat tentang ayat yang kata bagaimana fikiran kamu kalau kami jadikan malam sampai kiamat. Nampak tak? Al-Quran bertanya. Rata-rata di kalangan kita tak tahu dalam Al-Quran tu ada soalan. Maka dia tak jawablah soalan tu. Sebab dia tak tahu yang dia baca tu adalah soalan. Bayangkan kalau dalam exam tak jawab soalan, apa jawab markahnya? Kosong. Tapi dalam Al-Quran tak adalah kosong, tetap ada pahala kan. Cuma tidak kelebih daripada itulah, hanya sekadar baca dengan mata sajalah. Kita akan nampak huruf dan sebagainya. Dia ditanya pada kita, bagaimana fikiran kamu kalau kami jadikan malam sampai kiamat? Dan ayat yang seterusnya menyatakan bagaimana fikiran kamu kalau kami jadikan siang sampai kiamat. Soalan. Jadi di situ ada dua soalan yang Allah tanya pada kita. Dan bagi orang yang berfikir, kena jawab soalan itu. Jadi Allah mengajar kita bertanya. Jadi kita pun kena tanya. Bagaimana langit itu kelihatan biru, apa yang ada di belakang langit sana, apa yang ada di dalam bumi, apa akan terjadi jika udara tak ada, apa akan jadi jika pokok tak ada. Hal-hal itulah yang memacu kita akan lihat rahmatnya Allah memberi kita segala-galanya. InsyaAllah. Oksigen, kita tak pernah terima kasih pun. Namun bagi orang yang sesak nafas, dia baru tahu harga oksigen tu. Kalau lah tengah dia pakai tu, tiba-tiba ada orang tarik daripada dia dan buat kat dia macam tu. Berapa? RM5. Bayar kita. Sanggup bayar. Kata 500 pun bayar. Jadi kita dah jadi gitu kan. Kita akan menjadi gitu. Nampak tak? Kita tak akan bertanya selagi mana kita tak duduk di situ. Ni yang saya lihat. Allah mengajar kita bertanya. Dan kalau kita bertanya apa terjadi kalau malam sampai kiamat? Yang pertama sekali, suhu akan turun. Sejuk. Yang kedua, pokok akan mati. Sebab tak boleh buat proses fotosintesis. Tak adanya cahaya matahari. Bila pokok mati, haiwan yang bergantung makan kepada pokok pula akan mati. Lepas tu siapa mati? Kita lah mati. Sebab nak makan haiwan pun tak ada, nak makan tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Nampak tak? Huru-hara yang berlaku. Walaupun ada satu lagu yang mengatakan kalau bumi ni dia yang punya, dia akan buat malam tanpa siang agar dia bermimpi. Pernah dengar tak? Jika dunia aku yang punya tu, buat malam tanpa siang agar dia bermimpi. Itu cuma lagu lah. Tapi kalau malam saja tanpa siang, bukan nak bermimpi, huru-hara yang akan berlaku sebenarnya. Sebab tu Allah selalu ingatkan kita dalam Quran, suruh melihat proses kejadian siang dan malam. Lepas tu kita kena bersyukur kejadian siang dan malam. Ada budak angkat tangan tanya, macam mana bersyukur siang dan malam? Solatlah 5 waktu. Tanda kita sampai subuh. Sampailah kita zuhur, sampai kita asar, sampai kita maghrib, sampai kita ke isyak. Tanda kita bersyukur siang dan malam itu masih ada. Ini contoh. Jadinya macam mana kita, berbaliklah kepada soalan macam mana kita nak memperbetulkan persepsi bahawa Al-Quran tu adalah panduan kita, panduan hidup kita sebenarnya, bukan baca je. Silakan Ustaz. Sekali lagi. Allahu Akbar. Macam mana Ustaz nak ni dia suka dengar panel host bertanya. Macam mana nak jadikan Al-Quran tu sebagai panduan hidup kita? Macam mana nak betulkan persepsi orang lain yang kata Al-Quran ni kita baca je, bukan untuk kehidupan kita. Macam mana nak betulkan pandangan tu? Baik, ini yang jadi cabaran kita pada hari ini. Jadi ketua-ketua, pemimpin masyarakat, guru-guru perlu menguasai dulu kefahaman ini. Iaitulah menguasai Iqra' tadi kepada inovasi. Kan? Jadi bila dia memahami berkaitan Al-Quran, huda Al-Quran pada yang bentuk praktikal, maka dia akan menerbitkan atau menghasilkan sesuatu dan daripada kemahiran dia ini, dia boleh mengasuh, mendidik generasi yang berikutnya, termasuk anak-anak ataupun student kan. Jadi ada satu yang saya tertarik tadi, perkataannya adalah creation, membina, membentuk. Kerana yang itu adalah sifat Allah SWT, iaitu kita sebut sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq ni dia membina sesuatu daripada yang tidak ada. Tapi kalau disebut sebagai Ja'ala lakum, dia membina yang sedia ada. Tapi khalaqa, from zero kepada yang ada. Jadi itu sifat Allah SWT. Maka apabila kita meniru sifat Allah sebagaimana yang disebut oleh dalam satu hadis, kalau tak salah saya, takhallaqu, Rasulullah sebut takhallaqu bi khuluqir rahman, berakhlaklah kamu dengan akhlak
Ar-Rahman Azza wa Jalla. Jadi kita ambil lah satu akhlak nama Allah kan, iaitu Al-Khaliq, mencipta. Oh, kalau umat Muhammad zaman ini dia mengulang sikap scholars kita pada zaman dahulu, cendekiawan, dia ada ilmu, dia ada kefahaman, tapi dia terap itu kepada penciptaan, creation. Itulah yang jadi penemuan-penemuan pencapaian cendekiawan kita pada masa dahulu yang menemui cara macam mana nak terbang lah, macam mana nak buat itu, nak buat ini. Alangkah baiknya kalau kita ada generasi yang bersifat dengan kreatif, membina creation, insya-Allah kita akan kembali cemerlang. InsyaAllah. Berat ya? Berat juga. Ustaz selalu pandang saya. Bila saya chapter kedua kan, mesti Ustaz macam berat kan? Berat. Memang berat. Mungkin nampak muka macam subtitle sangat. Saya macam masuk satu perkataan, setiap perkataan tu setiap masuk. Itu yang ketawa tu bagi ringan sikit. Okay, dia keluar balik. Jangan keluar. Kalau boleh masuk lah balik. Okay. Mungkin Akhiran lah soalan kita yang last lah. kita nak ni, okay. Mungkin soalan terakhir insyaAllah untuk Prof dan juga Ustaz. Jika Ustaz dan Prof boleh tinggalkan satu pesanan kepada generasi muda tentang bagaimana mereka ni perlu membina membina hubungan antara Al-Quran, ilmu dan masa depan ataupun dengan sains lah. Apakah mesej paling penting yang ingin disampaikan? Okay, siapa dulu? Siapa dulu yang awesome. Kita awesome. Kita go back to the basic, balik pada asas. Okay. Apa dia asasnya? Al-Quran. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada situ kalau kita betul-betul memahami panduan-panduan Al-Quran dan juga daripada praktikal oleh Rasulullah SAW, kana khuluqu Al-Quran. Rasulullah tu dia portray image Al-Quran Al-Karim dalam bentuk yang praktikal. Dia bukan sunnah cara makan apa semua tu, tapi seluruh kehidupan itu dan pembinaan masyarakat di Madinah tu adalah portray kepada arahan Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita pegang, as simple as pegang dua perkara ni, insya-Allah kita akan kembali maju. Mudah, tak payah. tak payah. Betul lah tu. Jadi Prof, saya tertarik dari surah Al-Adbiyat ayat yang ke-105 di mana dikatakan di situ, sungguh telah tertulis di dalam Zabur sesudah tertulisnya di Lauh Mahfuz bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ya, insya-Allah. Jadi siapakah hamba-hambaku yang soleh itu? Insya-Allah kita lah yang beriman dan beramal soleh. Namun untuk kita mewarisi bumi ini ataupun mengurus takbir ini, bumi ini, kita perlukan ilmu tentang alam. Kalau tidak nanti kita tanpa sedar kita merosakkan alam yang kita fikir kita telah buat penambahbaikan, tapi tanpa sedar kita sedang merosakkannya. Jadi apa yang anak muda hari ini kena buat? Seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-20 dikatakan di situ, katakanlah. Jadi hari ini pun saya nak katakanlah berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulakan penciptaan. Bermakna hari ini anak muda hari ini kena keluar berjalan di muka bumi, lihatlah segala-gala ciptaan Tuhan. Kerana dengan hal itu nanti kita akan nampak ilmu, kita akan nampak hikmah dan kita akan nampak tanda-tanda kebesaran Tuhan pada semua makhluk yang kita lihat. Yang ni yang kita kata tadi, macam mana nak membaca tadi, dengan beriman tadi dengan membaca dengan mata, dengan akal, dengan hati dan juga dengan iman. Akhirnya nanti kita nampak segala-galanya. Di situlah yang kita nak lahir generasi ulul albab, yang mereka kita percaya satu hari nanti mereka bawa kembali kalam Allah ni ke tempat yang betul, yang paling tinggi, yang tidak lagi menjadi pilihan kedua pula. Kalam Tuhan ni menjadi pilihan. Contohnya hukum Tuhan ni menjadi hukum pilihan kedua. Ada pilihan lain. Kalau dah tak boleh baru ambil hukum Tuhan, tak mau. Kita nak hukum Allah itulah yang satu-satunya dipilih. Tak ada lagi hukum yang lain. Itu sebab kena lahirkan generasi yang mula melihat alam dan juga membaca Al-Quran. Saya gambarkan sebagai penutup, saya gambarkan DVD atau VCD.
Ustaz pernah tengok DVD VCD yang ni, pernah tengok dulu. zaman muda-muda ni, Zaman pernah tengok dulu. DVD VCD yang ada warna apa, silver tu. Oh, Bulat. okey. Benar. Dia adalah coding 100110. Oh, ada kod. Dalam dunia kejuruteraan kita panggil binary code. Binary. Dalam matematik kita panggil nombor asas 2. Dengan 2 nombor inilah 0 dan 1 yang Kosong dan berulang-ulang, maka letak pada pembaca Komputer. yang betul, maka keluarlah teks, warna, huruf, lagu, movie, perisian keluar daripada 0 dan 1. Ini kan Al-Quran. Dalamnya ada 28 huruf hijaiyah daripada alif sampai ya. Dalam Alam Melayu tambah lam, alif dan hamzah menjadi 30 huruf yang berulang-ulang. Kalaulah diberi pada pembaca yang betul, yang benar, maka keluarlah sains, Allah. teknologi, kejuruteraan, matematik, hukum hakam, ekonomi, pertanian. Apa yang berlaku kalau MP4 diberi pada MP3, Ustaz? Tak keluar gambar. Tak Kalau keluar. bernasib baik dapat dengar suara. Itulah yang berlaku pada kita, diberi Al-Quran saban tahun lamanya. Tak keluar apa? Keluar suara lah. Yang kita bertanding siapa paling sedap bacanya. Bukan apa yang ada dalamnya kita nak 3D keluarkan. tak Jadi ini tibalah masanya yang insya-Allah kita akan berada di tahun 1448 ni, kita ubah ataupun kita tingkatkan usaha. Selain daripada membaca dengan mata, kita teruskan dengan dengan akal, akal. dengan hati dan juga dengan iman. Mudah-mudahan kita akan lahirkan generasi yang kita idam-idamkan. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah Raja. Okey. Cukuplah sampai di sini saja. Terima kasih buat kedua-dua panel kita. Jadi Raja, banyak dah input yang kita dapat dari awal sampailah sekarang ni. Banyak. Terlalu kalau banyak. dapat dikaitkan Al-Quran ni banyak kaitnya. Dapat kita ilmu, dapat daripada segala aspek lah saya rasa kan. Betul. Memang kalau tak ada Al-Quran ni mungkin Kucak-kacir hidup. apa jadi dengan hidup kita kan. Mungkin apa orang kata rosak lah Rosak manusia. lah. Betul. Kalau kita tadabbur lagi ayat tu, dapatlah kita ni mungkin jadi orang yang mampu mengkedepankan Al-Quran ni kepada semua orang lah. InsyaAllah. Itu Semua mudah-mudahan lah. InsyaAllah. Jadi sebagai penutup, sebelum kita akhiri podcast pada episod kali ni, dimintalah macam kami mengharapkanlah penonton agar boleh like, subscribe and share konten kami ataupun kami punya podcast pada hari ini. Dan sebelum habis, kalau para penonton mempunyai cadangan tajuk yang boleh kita betul. bahaskan pada podcast yang lepas, podcast yang akan datang, maafkan saya, podcast yang akan datang, bolehlah drop komen di bawah. Jadi maaflah saya dah hilang ayat dah, jadinya Dia dah terlalu dapat banyak ni. banyak input dia keluar ayat dia semua. Jadinya segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang datang daripada diri kami sendiri. InsyaAllah. So tu je ke Raja? InsyaAllah itu saja. Itu je. Okey. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.